Dan ni dia abang kita Mega. Abang Mega kita adalah owner kereta Myvi Biru yang mana ketika kemalangan tu arwah melambung sampai ke atas bumbung kereta dia. Jadi bang, kita nak bagi tahu dekat luar sana bang, ini bukan soal perkauman. Ya bang, ini bukan soal perkauman. Lagi satu, masa mula-mula yang jatuh tu atas kereta saya pun tak tahu siapa yang jatuh. Okey. Bila tangan dia jatuh sebelah sini, hati saya pun dah sebab depan kereta tu hampir sikit. Nyawa saya pun boleh tergadai, nyawa dia pun boleh tergadai. Okey. Bila saya tengok, bila saya turun, abang Melayu lah. So dalam saya tu hati saya, ni nyawa mah, ni nyawa. Okey. Yang paling penting saya bawa kereta saya tu perlahan tu, yang jatuh tu saya tak tahu siapa tu. Okey, yang paling penting mungkin dia hidup ke atau dia masih bernyawa ke, ada tu mungkin saya boleh selamatkan dia lah. Sebab tu saya slowkan kereta supaya dia tak boleh jatuh ke bawah. Bagus saya elak, saya dengan tenang bawa dia tepi. Ini nyawa. Saya memang marah dengan dia juga. You mabuk, you tak fikir ke keluarga dia? Dia ada anak ke, dia ada isteri ke, you tak fikir ke sampai boleh jadi macam ni? Betul bang. Semenjak kejadian tu saya dah 2-3 hari pun tengok muka saya macam mana lah. Always like trauma tau. Okay. Dan sekarang saya nak pergi kerja pun susah juga. Tak ada transport. Ya, jadi apa yang saya fahamkan itulah kereta satu-satu kita abang nak cari rezeki. Ya. Lepas tu kereta tu pula kawan saya pinjam dengan saya juga. Sebab untuk pergi kerja tak ada jalan transport. Okay. So saya terpaksa jawab dengan dia juga. Dan ada insurans cover, saya ambil kereta third party. Okey. Dan banyak yang kata kereta kalau orang mabuk bawa kereta langgar tak ada claim. Tak ada claim, okey. Okey, so saya kena tanggung sekarang. Kau tahu, sorry ni bukan soal kau mah. Itu nyawa. Yang bagi saya tu nyawa yang paling penting lah. Okey. So dalam tempat tu saya dengan Jason tolong abang tu. Okey. Mungkin anda semua tengok dalam video tu lah bagaimana kami berdua ada dekat sana lah. So, tu yang saya boleh bagi tahu lah. Komen-komen negatif lebih kepada perkauman, ya. Tiada perkauman di sini. Tolonglah. Bila saya baca komen-komen ni memang betul. Yang meminum marah ni adalah mereka-mereka ni, individu-individu ni kan. Memang kita tahu benda tu, tapi janganlah dibabitkan semua. Janganlah kita terus kaitkan semua. Kami kat Kelang ni memang aman dan harmoni. Dan saya difahamkan ada pihak-pihak daripada abang-abang berdua ni sekarang ni mungkin dalam proses ataupun untuk bantu keluarga mangsa. Kan, walaupun difahamkan agak sukar untuk menghubungi kan, untuk memberi bantuan. Tapi yang apa saya boleh cakap kat sini, aku yang memandu di bawah pengaruh alkohol, tolonglah hentikan sebelum terlambat. Kenapa kau bukan apa tau, bila dah berlaku kau bukan melibatkan nyawa kau seorang je. Kalau nyawa dua orang dia melayang tak apa, kita boleh terima bang. Tapi dia melibatkan nyawa orang lain dan melibatkan orang lain terkesan. Contoh, gila kau, mana kau tak, kau tengah bawa kereta tengah relax, tiba-tiba orang melambung meninggal atas kereta kau. Abang ada family semua dah. Saya hujan. Belum hujan lagi lah. Alhamdulillah. Kena tanggung mak dia. Abang kena tanggung family lah, mak lah. Baik lah abang, memang. Kadang-kadang abang orang cakap kalau kita orang Islam cakap orang baik abang, dia punya ujian banyak kuat. Inilah abang, ujian abang mari pasal apa, abang baik punya orang. Tapi itu ujian kita semua boleh lawan dia. Kita boleh hadap. Pasal itu Tuhan mau uji sama kita. Jadi apa pun terima kasih lah guys ya. Tolong abang kita, abang Ajis nak cakap apa-apa lah. Saya tak boleh cakap apa-apa lah. Bila teringatkan brother kita tu yang meninggal, saya memang sedih lah sekarang. Sampai depan mata. Malam-malam nak tidur pun susah depan mata. Menyesal saya tak dapat selamatkan dia. Itulah. Tapi apa Saya try nak selamatkan, saya tak nak dia jatuh. Tapi tak boleh buat apa-apa lah. Dia dah meninggal lah. Apa-apa pun geng, macam mana yang kita cakap sebelum ni, akta dan juga undang-undang ni perlu digubal dan dipinda untuk kita jadikan lebih ketat dan lebih berat lagi bagi menghukum mereka-mereka ni yang memandu di dalam pengaruh alkohol yang berlebihan dan juga di bawah pengaruh dadah. Aku Budak Kelang bersama dengan abang Jason dan juga abang Mega dan juga saya Mr. J. Terima kasih. Abang semua orang Kelang kan? Ya, orang Kelang. Kelang ni aman dan harmoni. Alhamdulillah. Tapi apa pun abang kuat bang Brother kuat Assalamualaikum.